hatiku merasa rindu. Terkenang semasa dulu, hatiku merasa rindu. Mungkinkah dapat bertemu padamu cahaya mataku. Terkenang semasa dulu, hatiku merasa rindu. Mungkinkah dapat bertemu padamu cahaya mataku. Assalamualaikum semua. Teruja rasanya nak berjumpa kawan-kawan, terutamanya cikgu-cikgu. Masa berganti masa, hatiku tidak lupa. Terbayang di ruang mata, wajahmu datang menjelma. Mengapakah aku kau goda, merana sepanjang masa. Terkenang semasa dulu, hatiku merasa rindu. Mungkinkah dapat bertemu padamu cahaya mataku. Terkenang semasa dulu, hatiku merasa rindu. Mungkinkah dapat bertemu padamu cahaya mataku. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang organize untuk reunion kita, dan kita dapat jumpa balik dah sekian lama. Berapa lama? 34 tahun tak jumpa, dan kita akan berjumpa balik. Ingatkan waktu yang lalu. Tetapi itu hanya mimpi, tak akan menjelma lagi. Ku rasa alam nan sepi, menangis aku menanti. Terkenang semasa dulu, hatiku merasa rindu. Syukur kepada Allah kerana dapat bertemu balik kita semua selama 34 tahun kita terpisah. So banyak cerita yang kita nak cerita, banyak pengalaman yang kita lalu. So ada yang dapat rumah tangga, anak pinak. So saya rasa syukur sangat sebab kita boleh jumpa balik pada tarikh 26 bulan 9 2015 ni. Dan ia hanya amat bermakna lah bagi kami dan bagi kita semua.